kita akan pergi ke suatu tempat. Ustaz nak bawa semua pergi ke suatu tempat. Jadi kamu semua kita akan naik bas. Okey. Kamu semua bayangkan kita tengah naik bas. Okey, semua boleh ambil tempat masing-masing Okey, boleh pakai tali pinggang semua. Okey. Okey, kita sampai ke satu destinasi. Laju kan? Kita naik bas terlalu laju. Okey, apa yang kamu nak lihat daripada gambar ini? Air terjun. Cantik kan air terjun? Cantik. Okey, kita tengok. Kita pergi ke tempat seterusnya. Aurora. Cantik tak? Okey, kita tengok tempat yang seterusnya. Kita pergi ke tempat seterusnya. Sampai di pantai. Seterusnya kita pergi singa di awan. Cantik kan? Okey, daripada semua tempat yang kita dah pergi tadi, semua ni adalah ciptaan Allah Taala. Ada tak orang lain yang boleh cipta selain daripada Allah? Semuanya diciptakan oleh Allah yang Esa. Okey, jadi berdasarkan apa yang Ustaz katakan tadi, kamu rasa apa yang kita akan belajar pada hari ini? Allah yang Esa. Satu. Allah Maha Esa. Esa. Kalau Esa satu. Dalam satu dalam bahasa Arab? Ahad. Okey. Tuhanku Al-Ahad. Okey, siapa tahu maksud Al-Ahad tadi? Satu. Esa. Selain itu, ada dua. Tunggal pun boleh. Kalau Allah itu satu, kita semua wajib percaya kepada Allah. Okey, insya-Allah hari ini kita akan belajar tentang pengertian Al-Ahad. Kita membaca dalil akli dan juga artinya. Kita menganalisis tentang dalil akli nama Allah Al-Ahad dan kita kamu semua boleh membuktikan bahawa keimanan kamu terhadap nama Allah Al-Ahad. Okey. Tadi maksud Allah Al-Ahad itu adalah Allah satu. Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Buktinya daripada kita bersyahadah. Okey, macam mana bersyahadah? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan Selain Allah. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil nakli. Dalil yang membuktikan bahawa Allah itu satu. Dalilnya adalah itu Ustaz Qul huwallahu ahad. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, ialah Allah yang Maha Esa. Okey, kalau ada orang lain datang kat kamu, dia tanya, apa bukti Allah itu satu? Kamu nak cakap Qul huwallahu ahad. Okey. Seterusnya kita pergi kepada dalil akli. Dalil akli ni kita gunakan akal kita untuk membuktikan pemikiran kita kenapa Allah itu satu. Okey. Contohnya Tegakkan haluan, ayat penuh. Ayat siap, bagus, terus maju. Kita menuju destinasi selamat. Tegakkan haluan, brace for impact. Starboard, turn hard to starboard now. We're going down, native. okey. Daripada video tersebut, ia tentang seorang ketua kapal. Video pertama hanya ada seorang ketua kapal. Selamatlah apabila ada seorang ketua kapal. Semua orang ikut arahan seorang ketua kapal. Yang kedua tadi ada dua orang ketua kapal. Apa yang berlaku? Bergaduh. Tak selamat. Kita nak dengar arahan siapa kan? Betul. Ikut arahan siapa? Begitu juga dengan Allah. Takkan kita Allah ada dua? Betul. Bayangkan kalau Allah ada dua, takkan seorang tu nak sembah benda lain, seorang tu nak ikut arahan lain. Dia bersanggah, dia menyebabkan huru hara. Okey. Yang kedua, dalil akli juga.
Kau semua lihat yang kedua ni. Okey, apa yang kamu lihat? Sistem Sistem suria. Sistem suria kan? Semuanya bergerak mengikut orbit masing-masing. Semuanya dikawal dan dilakukan oleh Allah seorang sahaja. Cuba bayangkan kalau ada dua Tuhan, apa yang akan berlaku? Dia akan berlanggar antara satu sama lain kan? Dia tak akan ikut. Ada yang nak siapa? Dia tak tahu nak ikut arahan yang mana satu. Maka jadilah seperti ini. Okey, jadi inilah membuktikan bahawa kita hanya patut sembah Allah yang satu. Allah Al-Ahad. Okey, seterusnya sebagai pengukuhan, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Allah Al-Ahad. Boleh tak sama-sama? Boleh. Kita ikut irama anak itik tawi. Semua bangun, semua bangun. Tindakan-tindakan yang membuktikan bahawa kita percaya Allah itu Al-Ahad. Okey, daripada gambar yang pertama. Okey, gambar ni. Apa bukti yang kita percaya bahawa Allah Al-Ahad? Kita tidak mensyirikkan Allah. Kita tidak menduakan Allah. Dia tak minta pertolongan selain daripada Allah. Okey, yang kedua adalah solat. Kita beribadah. Kita beribadah kepada Allah sahaja. Okey, yang ketiga adalah doa. Kita berdoa hanya kepada Allah. Yang terakhir adalah gambar berusaha sungguh-sungguh untuk bahawa Allah itu kita buat semua sebab Allah itu satu. Kita yakin bahawa setiap yang kita buat kita dapat ganjarannya. Okey, seterusnya kita akan lakukan aktiviti. Okey. Aktiviti ni Ustaz nak semua orang bangun. Semua orang bangun, semua orang menghadap ke hadapan. Hadap hadapan. Masuk ke kursi, masuk ke kursi. Kuis ni tentang betul atau salah. Jadi kalau kamu rasa jawapan itu betul, kamu bergerak ke hadapan. Kalau kamu rasa jawapan itu salah, kamu bergerak ke belakang. Boleh tak? Boleh. Okey. Kita mulakan sekarang. Soalan pertama. Ali meminta bantuan dukun untuk memperoleh wang yang banyak. Betul atau salah? Salah. Kalau salah bergerak ke? Belakang. Belakang. Okey, bergerak belakang. Dah bergerak dah. Okey. Soalan yang kedua. Ustaz. Saja. Okey, yang kedua. Adakah rumah yang terbakar menguji keimanan seseorang terhadap Al-Ahad? Betul. Okey. Okey, semua bergerak ke depan. Bagus.
Betul. Okey, yang terakhir. Adakah dengan solat sahaja bukti ke mana kita terada lahat? Salah. Salah. Semua ke belakang ya? Ya. Okey. Alamak. Jawapan dia betul tadi. Salah. Okey. Sekarang semua orang boleh duduk. Terima kasih. Okey, sebagai pengukuhan untuk kita bersama-sama memahami bahawa Allah Al-Ahad, Ustaz tanya ni. Kita nyanyi bersama-sama dulu lagu Allah Al-Ahad, boleh? Boleh. Okey. Semua bangun. Bangun balik. Syahidah. Okey. Allah itu satu, Allah namanya tiada tanding dan tiada yang sama. Kita semua yakin percaya padanya, hanya kepadanya tempat kita meminta. Hati ingat pada Dia, minta pertolongan hanya kepadanya. Jangan buat syirik, jangan duakannya, banyakkan berdoa memohon padanya. Hai namanya tiada tanding dan tiada yang sama. Kita semua yakin percaya padanya, hanya kepadanya tempat kita meminta. Sehati ingat pada Dia, minta pertolongan hanya kepadanya. Jangan buat syirik, jangan duakannya, banyakkan berdoa memohon padanya. Okey, sekali tepuk tangan. Semua boleh duduk. Berdasarkan aktiviti dan pembelajaran kita tadi, Ustaz nak seorang beritahu Ustaz apa yang kita belajar ini. Ada apa kita belajar ini? Ya, Allah Al-Ahad. Kita tak boleh menduakan Allah. Okey, Amnah, apa dalil nasi bahawa membuktikan bahawa kita percaya Allah itu Al-Ahad? Qul huwallahu ahad. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Okey. Hani, apakah dalil akli yang menunjukkan bahawa Allah itu satu tadi? Penciptaan sistem suria. Penciptaan sistem suria. Kalau Allah itu dua, maka musnahlah segala sistem suria. Okey. Abdul, apakah bukti bahawa kita percaya Allah Al-Ahad? Kita solat dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebagai pengukuhan dekat rumah, Ustaz bagi kamu semua lembaran kerja untuk dilakukan di rumah masing-masing. Hari Isnin nanti hantar kat Ustaz Terima kasih Ustaz. Minggu depan Ustaz cakap minggu depan. Ustaz cuti tak payah kamu datang sekolah. Okey, sekian dari Tuan dan Ustaz. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.